Hey yo, what's up guys? Assalamualaikum semua. Maaf lah, saya busy lah time raya ni. So lama sangat saya tak buat video. Saya ada je banyak rekod video, tapi saya tak bubuh mic lah kan. Banyak je jalan jam semua kan. Raya pertama, raya kedua. Raya pertama tak ada lah. Raya kedua, raya ketiga macam tu ada lah. Sebab apa? Sebab saya balik kampung saya kan. Kampung mak saya kat sini je, Batu Kurau. So jangan risau, saya ada video yang baik lepas ni. Saya dah on the way order box. Tapi saya tak order box lah, box mahal sangat. Saya baru order besi dia, bracket GV box tu. Sebab apa? Saya dah nak berhenti dah kerja yang saya kerja sekarang ni. So saya ingat saya nak buat Shopee dulu sementara saya dapat kerja baru. Adalah masalah sikit kat tempat kerja lama, biasalah geng manusia kan. So saya decide, saya malas nak panjang-panjangkan cerita. So saya quit je lah. Saya undur diri pun tak apa. Sebab saya tak apa risau sangat. Saya ada Shopee Food, saya ada Maxim, saya ada Shopee Parcel, untuk buat parcel. So dalam sebelum saya dapat, tapi saya prefer pada kerja tetap lah kan. Semua akan prefer kerja tetap. Ada KWSP, ada apa semua kan. Tapi saya akan pelan-pelan carilah. Kalau saya tak ada dekat sini, memang saya berhijrah kembali ke Ipoh ataupun Penang lah. Saya nak buat Shopee tu bukan kat sini. Kalau saya buat Shopee kat sini memang tak jalan geng. Sekejap. Kalau saya buat Shopee kat sini memang tak jalan geng. Pagi semalam saya nak jatuh kat sini, saya turun lebih daripada tayar standard. Saya lupa. Sekali pergi nak tergelincir geng. Tapi motor ni dia ada macam balance sikit Kalau Y16 ke apa, saya rasa dah bersepah saya kat situ. Tapi motor ni memang power lah. Saya sayang lah motor ni. So saya akan buat Shopee tu dekat Ipoh geng. Mungkin lebih view lebih cantik lah lepas ni kan. Saya ada juga try pakai kamera lama. Tapi itulah, kamera lama tu cantik lah bagi saya. Sebab dia nampak seluruhan meter. Nampak macam orang panggil channel block lah kan. Macam kamera ni dia kurang. Aduh, saya pun tak tahu lah nak buat apa. Anda belilah kamera ni dekat saya. Menyesal pula saya beli. Aduh, hai. Dia kalau nak rakam apa-apa dia memang lagi berbaloi daripada kamera lama tu. Kamera lama tu kalau rakam apa-apa dia nampak terlampau jauh tau. Tapi untuk motor dia sesuai lah. Motor, kereta untuk dashcam kan, dia sesuai yang kamera lama tu. Kalau kamera ni dia lebih kepada momen-momen. Dia bukan untuk macam motor atau ni jalan-jalan pukul 6 pagi. Mana ada orang. Kosong pukul 6.46 ni. Selalu penuh ni. Oi, kereta ni gila-gila ni. Keluar-keluar terus ambil line sana ni. Bahaya lah. Ambil lah line kiri dulu, apa masalahnya kan. Dia terus potong kanan. Itulah pemandu yang mungkin baru lesen P. Tak apalah, maafkanlah. Kita dulu pun P macam tu juga. Cuma saya time cikgu mandu saya lain macam saya bawa slow, dia suruh tekan laju. Padahal kawasan tu terang-terang tulis 60. Saya punya lah nak jaga kan. Masa ambil lesen mandu dulu kereta dekat Ipoh dulu. Saya kan duduk Ipoh. Saya punya lah nampak kan, 60 km. So saya bawa lah 60. Dia kata, laju sikit lah, apa slow sangat. Saya tu tekan lah. Sampai sekarang saya jadi sebab tu lah terlahirnya saya drive macam ni. Baik motor saya ambil dekat Langkawi geng. Lepas tu saya kerja Langkawi. Saya berhenti Langkawi tu sebab apa ni, PKP lah itu. Memang 3-4 kali kosong. Langkawi tu kosong langsung. Memang macam tak ada harapan. Tengok macam dia punya, biasalah Langkawi kan tempat pelancongan. So pelancong tak boleh masuk. Nampak macam mati lah. So saya decide berhenti kerja lah. Tu saya balik sini. Saya balik
tu dapat kerja kat Ipoh wiring. Lama juga lah saya kerja situ. Lepas tu saya kahwin baru saya decide untuk berhenti kan. Saya datang sini saya tak ada kerja geng. Saya macam-macam saya minta, kerja apa pun tak ada. Ni dah dapat kerja ni, dah jadi masalah pula. Aduh hai. So saya terpaksa lah cari lagi kerja lain. Tak boleh, memang saya ke Ipoh kembali lah. So ini lebih pada perkongsian masalah. Tiada tempat mengadu. Selalu saya mengadu di atas kain sejadah. So saya decide saya pun tak perlu risau lah kan. Rezeki tu di mana-mana. Don't worry. Janji percayakan Tuhan kamu. Macam saya, Allah lah. So saya ingat itu je lah untuk hari ni. Saya tinggal nak lalu kat sini lah. Sekejap lah geng, kita ada traffic light. Tapi saya tengah muskil ni, kenapa tak jam pun hari ni? Kereta tak banyak. Hari ni hari apa tau? Hari ni hari raya. Banyak juga kereta. Cuma dari Kemuntin, saya rasa dari Kemuntin semua cuti lagi. Yang taping dah start operasi kerja tau. Okay geng. Oh bahaya sini. So saya ada tengok lagi sebiji motor yang macam sangat berbaloi lah geng. Harga dia lebih kurang motor ni, tapi brand dia tu buatkan orang tak percaya lah. Umpama macam orang tengok Yamaha dengan SYM. Iaitu adalah motor CF Moto 700 CL, tak silap saya, CLX. Sebab apa saya cakap dia berbaloi? Harga dia bawah 30k. Tu satu. Dapat 700cc, 70 horsepower, 76 horsepower, 61 Nm of top. Kalau tak silap saya lah, saya pun baru je kaji, so saya tak berapa ingat sangat dia punya horsepower, tapi lebih kurang tu lah dengan Nm of top dia. 30,000 geng. Apa yang paling saya tertarik dan saya sangat menyesal iaitu minyak hitam dan oil filter percuma selama 2 tahun geng. Hoi, gila tau. Ini minyak hitam dengan oil filter nak tukar pun dalam 300 lah. Dulu saya ada voucher dalam 230. Ini dia boleh tanggung 2 tahun minyak hitam dengan oil filter dekat. Gila-gila baik kan. Dah lah tanggung minyak hitam dengan oil filter 2 tahun, tanggung lagi warranty 2 tahun. Berbaloi tu. CF Moto ni memang gila-gila lah diorang sekarang kan. CF Moto ni kita tak perlu risau. Sebab apa? Enjin dia kebanyakan anda tahu kan masalah KTM sekarang kan. KTM dah nak bankrupt. So dia jual saham dia dekat CF Moto kan. Dia banyak jual banyak sekarang brand China ni, diorang beli saham motor yang gila-gila punya. Ducati. Ducati saya tak tahulah cerita dia macam mana kan. Yang saya tahu KTM lah. KTM memang saya tahu lah. Kebanyakan CF Moto ni dia dah beli saham KTM. So dia ambil bulat-bulat enjin KTM. So enjin kita sepatutnya tak perlu risau lah. Kecuali dia punya, orang panggil apa motor ni, body cover set, sistem canggih, sistem apa kan. Enjin kita tak perlu risau lah. Sebab apa? Enjin dia memang datang dari KTM geng. Anda tahu KTM macam mana kan. Kuda betul-betul kuda liar punya.
dari brand Euro ke Itali tak silap saya. Tapi body sistem kecanggihan semua dari China lah. Itu kita perlu risau lah. Bagi orang yang dah pakai, kebanyakan saya tengok dia kata okey kan, semua okey, memang gila-gila kan. Kalau komen bak enjin tak payah komen, memang dah terbukti dah. Enjin KTM kan, memang bulat-bulat KTM sama lah macam ni. Macam ni Modenas kan, Modenas ambil enjin Kawasaki bulat-bulat. Bukan enjin Kawasaki je, seluruh 100% memang dari Kawasaki. Modenas hanya ambil barang dan pasang saja. Seperti CF Moto ni, CF Moto ni dia ambil dari KTM geng. Barang enjin semua dari enjin KTM. Enjin lah, body je dia buat sendiri. So body dia 100% dari China lah. Body, meter, kecanggihan, sistem daripada ni kan lah, semua dari China. So yang itu je lah kita perlu dirisaukan. Bak enjin tak perlu dirisaukan. Sabar dek. Okey, itu je lah saya nak kongsikan hari ni. Biar kereta ni lalu dulu. Itu je lah saya nak kongsikan hari ni, sebab saya dah lama sangat tak buat video. So lepas ni saya, kalau sampai je barang tu, saya akan buat video pemasangan besi box tu. Orang panggil apa? Bracket box ke? Saya pun tak tahu lah nak panggil apa. Saya panggil box je lah. Tapi tiada box. Box mahal lah. So saya nak buat pasang besi tu lah. Saya nak gantung beg Shopee kan. Saya nak pasang beg Shopee, nak buat Shopee. Saya teringin lah nak jadi rider. Lama sangat tak jadi rider ni. Saya akan buat kat Ipoh. Okey lah geng, sampai di sini je. Saya pun dah sampai rumah. Saya nak balik, nak tidur. Lepas tu saya nak pergi klinik gigi. Gigi saya berlubang lah. Okey geng, Assalamualaikum. Jumpa kita di next video. Bye-bye. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다.